kalau saya boleh ada tempat umpamanya 2 timbalan presiden, dua-dua saya sokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Nurin sebagai pimpinan Kedah, Ismail Wasi pimpinan cabang Langkawi, Haji Najib, Ketua UMNO Bahagian, Taufik dan semua yang hadir. Terima kasih banyak. Kita ada majlis agak santai. Ketua Amanah pada Keadilan yang hadir sekadar menyatakan syukur kepada Allah SWT kita dapat satu pejabat cabang. Kebetulan saya ada acara dengan 5 malam ini dan esok. Tadi Ismail Wasi paksa saya datang awal sejam untuk menyantuni, dan sebenarnya saya akui jawatan menteri hampir 3 tahun yang lalu ini saya hampir jarang turun ke cabang-cabang dan menghidupkan kegiatan parti. Saya akui harus perbaiki, terutama menjelang pilihan raya akan datang. Cabang ni, jentera cabang dalam sistem politik keadilan ini, cabang ini merupakan jentera terpenting. Betul, DPK pusat itu kita membentukkan dasar, tapi jentera akar umbi yang memahami masalah rakyat, mulai pekerjanya, nelayannya, kebunnya, itu di peringkat akar umbi. Apa yang mereka lihat, santuni rakyat, kemukakan masalah rakyat, itu yang akan menentukan sama dari kita parti yang boleh menyuarakan konsens atau aspirasi rakyat terbanyak. Sebab itu saya harap dengan ada cabang dan selesainya pertandingan di peringkat cabang, saya dengar garang dia Ismail Wasi dengan kumpulan dia bertarung, tapi selesai dengan baik. Kita santuni, cuba dapat kita kumpul balik kekuatan itu seluruhannya supaya dapat kita teruskan memenuhi agenda kita. Dan baiknya saya lihat di sini hubungan di antara parti keadilan dan UMNO khususnya itu di tahap yang sangat baik. Jadi saya ucap terima kasih kepada Ketua UMNO Bahagian yang memberikan satu ruang. Dan kalau tidak di peringkat pusat, memang kita dalam kerajaan madani kerjasama sangat baik. Tetapi di peringkat akar umbi itu kadang-kadang terlalu banyak ketegangan, melainkan ada usaha bersungguh-sungguh untuk mendekati, memahami dan saling menyantuni dan mendukung projek kegiatan masing-masing. Ini perlu. Ada orang kata tapi keseteruannya panjang, lama. Betul. Tetapi kita kena ingat yang penting itu apa matlamat kita, itu keamanan, sistem politik yang kukuh. Kalau sistem politik kita tidak kukuh, pandai bagaimanapun jentera kita ataupun sistem dasar-dasar ekonomi kita, tak akan menarik pelaburan asing dan keyakinan orang ramai. Sekarang kita ke mana-mana sambutan sangat baik. Orang kata sebab Anwar, kita tak betul. Sebab pasukan kita, sebab jentera kita, sebab menteri-menteri, pejabat-pejabat awam. Macam katalah saya pergi ke negara China, disambut baik oleh Presiden Xi Jinping dan kegiatan dengan syarikat-syarikat. Itu kerana Maida, Madrid telah bekerja sebelum itu, Kementerian Luar bekerja sebelum itu. Ini yang menyebabkan ada keyakinan sistem politik kita stabil. Bagaimana nak jamin stabil? Kerana kita bekerja sama, kerana kita tidak ada majoriti. Jadi sebab itu kita kerjasama dengan parti-parti yang ada prinsip dan sehaluan dengan kita. Apakah kita memenuhi semua keperluan? Tak betul. Tanya orang Melayu, banyak tak puas hati. Tanya orang Cina, dia dah ada yang belum buat. Tanya orang India, dia pun boleh tahan juga visa India. Tanya orang Dayak, Iban, dan juga Kadazan, Dusun, Murut, masih ada
harapan untuk kita perbaiki dalam beberapa bidang. Dan ini bukan jadi masalah, tetapi perbezaan pendapat tak semestinya kita bermusuh. Mana boleh kita selesaikan semua masalah? Cuba dari masa ke semasa, tahun ke tahun, selesaikan dengan baik. Malaysia ini kukuh kerana perpaduannya. Di Langkawi memang majoriti Melayu, tapi ada kelompok Cina, kelompok India yang harus kita satu ni, Siam, dan sekarang ni Burma apa dah. Jadi kalau kita ada sikap permusuhan begini, dia tidak akan menyelamatkan negara kita. Cuba sebut kepada saya mana negara mana dengan sentimen kaum yang kuat yang boleh stabil dan menarik perhatian orang. Tak ada. Sebab itu susah bagaimanapun kita kena cari jalan menyelesaikan. Ini yang kita lakukan dalam membina kerajaan perpaduan madani sekarang ini dengan parti-parti yang bersama dengan kita, PH, PN, GPS, GRS. Ini yang menyebabkan tidak boleh digoncang kekuatan kita, terutama di peringkat pusat, peringkat parlimen. Ini menyebabkan kita boleh bentangkan apa-apa pindaan perlembagaan, termasuk yang agak sukar. Apakah kita gunakan kuasa itu untuk rebut kekayaan? Nah, orang kritik memang boleh, tetapi sudah harus tahu kita tidak izinkan mana-mana rundingan terus kan. Mesti ada tanda kementerian lulus, bawa Kementerian Kewangan, kena cek lagi. Ini sistem yang kita jaga mengelakkan daripada apa-apa keterlaluan. Jadi sebab itu saudara-saudari harus berkukuh dan terapati kita. Ismail kena tengok ini. Sejak beberapa setahun yang lalu, ini cabang yang pertama saya jumpa. Kalau tak ada kebaik ahli yang tak tambah, ranting tak tambah, hang jaga ramai. Ini mana malu saya pergi tengok tak ada perubahan. Jadi sebab itu saya minta kawan-kawan yang ada bagi kerjasama. Ukuran dia apa? Ukuran dia keanggotaan. Ukuran dia apa? Kegiatan. Ukurannya apa? Ranting. Jadi ini yang harus kita beri tumpuan. Kalau tidak, tak ada kemajuan dalam kita. Saya yakin walaupun parti seperti biasa ada masa sedikit sebanyak persaingan, sebenarnya ada cabang cuma cabang tu media tak lapor lah. Tapi saya tengok setengah-setengah pertandingan tu sengit betul, macam nak runtuh gunung-gunung ya. Tetapi selesai patut satu ni semula, dan kita maafkan kerana yang bertarung itu kebanyakan orang-orang yang juga berjasa. Jadi jangan ambil sikap bermusuh, sikap sedikit berbeza pendapat, tapi mesti ada ihsan dan kasih sayang di kalangan kita. Jadi saya harap ada difahami. Begitu juga kalau ada orang bangkitkan persaingan peringkat pusat, orang banyak yang susah hati. Saya tak sangat susah hati, kerana saya kata ini yang bersaing timbalan presiden, naik-naik presiden, pemuda, wanita, itu di kalangan sahabat-sahabat lama, sahabat-sahabat setia. Sebahagian besar daripada mereka itu pejuang-pejuang asal. Jadi oleh itu kita jangan tambah perhangatkan, tingkatkan suhu kehangatan. Kita mesti leraikan dengan baik. Kerana apa pun, walaupun kita berbeza pendapat dalam satu perkara, itu tak boleh nafi jasa, khidmat, pengorbanan yang tinggi oleh orang ini. Jadi sementara kita pilih nak sokong A atau B, jangan kita lupa bahawa A dan B dan C dan D dan E di semua peringkat naik presiden, pemuda, wanita, itu orang-orang yang ada jasa kepada kita. Sebahagiannya lebih jauh pengorbanannya, lebih jauh kerjanya daripada kita. Jadi janganlah kita bagi pandangan ataupun sanggahan yang berlebihan, kerana kita lupa hebat-hebat kita tak boleh saingi perjuangan dan sumbangan mereka yang ramai ini. Saya tengok senarai calon-calon naik presiden umpamanya, ramai yang cukup layak. Kalau saya boleh ada tempat umpamanya 2 timbalan presiden, dua-dua saya sokong. Kalau ada 11 naik presiden, 11-11 saya sokong.
Baik, AMK tak ada calon. Dr. Taufik tak berani. Tapi timbalan naiknya ada. Kalau kita tengok semua rekod dia baik. Jadi kalau kita beda, kita pilih A dan tidak E atau pilih C, janganlah kita rendahkan martabat orang lain kerana perjuangan. Ini yang disebut adab dan akhlak dalam perjuangan. Saya tak nafikan kadang-kadang keterlanjuran ini menyebabkan orang lupa dua parti ini terasnya apa? Madani, apa dia teras dia? Pembangunan. Semua negara bercakap pasal pembangunan, pertumbuhan, digital transformation, AI, semua bicarakan. Tapi apa keistimewaan kita? Soal nilai, soal prinsip. Yang ini yang kita kena jaga sebagai teras dia. Kalau kita ingat ini, maka soal akhlak itu menjadi keutamaan. Bukan saja di sini, 2 hari yang sudah di Kazan, di Rusia, di Tatarstan, bila bicara tentang pembangunan dan peranan masyarakat terutama orang muda, saya masih ingatkan prinsip yang sama. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini prinsip Rasulullah ni kita nilai betul dari segi akidahnya, betul dari segi amalannya, tetapi dari segi akhlaknya, dari nilainya. Jadi jangan kita berbeza pendapat tu sampai permusuhan berlebihan. Dan anak Tuan Najib ada baru-baru ini umpamanya bila dalam interview Al Jazeera, saya tengok kadang-kadang lebih sudahlah, dia sudah dihukum, tapi kadang-kadang berbicara itu tak ada orang lain. Habis bila ada penurunan hukuman, itu saya diserang, tolak ansur, takut pada UMNO. Jadi padahal yang lain yang teruk tak dibicara pun. Itu yang saya sebut, yang kaut bilion-bilion ringgit, yang ada harta pura-pura yang terang-terang, semua dipadamkan. Jadi maknanya kita tidak konsisten. Sebab itu sementara kita bangkitkan masalah-masalah lain, kita kena ingat juga, jangan kita bersekongkol ataupun kita terjebak dengan lain. Ini ujian besar kita dalam perjuangan ini. Sebab tu orang kata bilang, tapi kamu bertarung dengan Datuk Siddiq dah lama. Tapi Datuk bertarung itu jangan jadi personal. Kita harus ada pertimbangan. Akhirnya apa dia? Keadilan. Lagi apa? Ihsan. Ada prosesnya. Ini sebagai contoh lah, kebetulan anak-anak dari sini bukan saya nak, tapi ini saya sebut dalam international media pun begitu. Jadi maknanya kita bila bicara soal apa-apa kelemahan, itu seolah kita tumpu pada orang dan kita padam yang lain, walaupun yang lain itu masalahnya besar, puluhan bilion yang tak boleh diperjelaskan. Ini yang menyebabkan kita mesti berpandu kepada Allah. Kemudian ada ihsan lah, ada had dia, ada susah orang, ada derita. Jadi kita kena fikir keseluruhan aspek ini, baru boleh jadi parti dan juga pimpinan yang adil. Dan saya harap masalah-masalah ini difahami, kan? Sebab kadang-kadang kalau kita lihat dalam media sosial, kecaman-kecaman itu keterlaluan. Dan sebab itu walaupun namanya parti Islam lah, parti Melayu Bersatu, tapi kadang-kadang dia tak peduli, tak ada langsung batas nilai dan akhlak. Jadi kita kena jaga. Yang terlanjur, ingat, dalam mana-mana majlis, dalam keadaan orang tengah semangat sangat ni, kalau yang terlanjur tolong tegur. Jangan. Saya di Sabah dulu ditanya, saya kata boleh tapi jangan terlanjur. Sebab yang kita tegur ni kawan kita, saudara kita, dan hebat seperti kita, atau kadang-kadang lebih daripada kita, kadang-kadang mungkin kita lebih sedikit, tapi pejuang yang telah mengharungi segalanya. Jadi ini yang saya harap rakan-rakan. Tadi Ismail seperti biasa, dia dah ambil soal college lah, soal ferry lah, itu tanya jawabnya.
Dia bukan datang, saya datang dia nak pujuk Perdana Menteri ni yang terbaik, tak payah, saya dah dengar banyak kali dah. Dia guna peluang itu bangkitkan masalah rakyat Langkawi. Jadi itu terima kasih. Tapi masa saya makan jangan kacau lah, biarlah saya makan. Nak makan tak boleh ferry apa dah dengar, dah lah. Main masa mana pun ya, pasal ferry ada. Nanti saya dah minta Dr. Taufik peringat Datuk Seri Anthony Loh, benar-benar Saudara Anthony Loh untuk bangkitkan kerana benda ini kita bawa sampai ke kabinet ya. Kerana Langkawi ini sedang berkembang, tapi kalau tak ada beberapa prasarana tidak cukup baik. Sebab itu dan pengurusi bersama LADA ni, saya telah minta supaya MK Menteri Kewangan kedua Saudara Amir Hamzah Tan Sri Azizan menjadi pengurusi bersama supaya ada sikit lonjakan sebagai Menteri Kewangan kedua untuk tingkatkan pembangunan di Langkawi. Dan saya diberi maklumat tadi, taklimat awal oleh Datuk Seri Khalid Nordin Menteri Pertahanan, bahawa dalam beberapa taklimat persiapan pemain untuk 5 ini dah jadi kecil. Banyak negara yang nak masuk kita dah kena blok, tak boleh lagi dah, kerana tempat dah mulai jadi kecil. Jadi Menteri Kewangan kedua akan dikebukakan yang pandangan dia melihat keperluan untuk membesarkan supaya 5 ini akan menjadi lebih gagah dan tempat. Kalau tidak, ada umpamanya beberapa pesawat baru yang tak boleh dibawa kerana tempat sudah sesak. Jadi oleh itu saya ingat MK2 lebih mampu untuk bantu membawa perubahan supaya 5 akan datang ini, 2 tahun akan datang akan jauh lebih gagah dan lebih hebat sebagai suatu air show dan juga maritime yang terkenal di rantau kita. Sekali lagi Main, terima kasih banyak Nurin dan kawan-kawan semua. Doa kepada Allah Ta'ala Langkawi ini kuat, cawangan, ranting, cawangan itu UMNO, rantingnya dan cabangnya itu bergerak lebih pantas, lebih giat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.